guys, welcome back to channel AI Hafiz Sakir. So hari ni kita nak buat konten tercakaper. Sekian lama saya tak buat konten ni, maybe akan ada kekok sikit lah cara permainan gitar saya ataupun cara berinteraction saya. Sebab bila melibatkan alat muzik ni, saya akan menjadi macam nervous sikit nak main kalau lama tak main. Time tu nak training malam-malam kan, 3 hari aku training nak main gitar balik, nak biasakan tangan. Oh, dia punya pedih tangan tu lain macam. Lama tinggal, lepas tu korang main gitar balik, oh lagi sakit. Lagi sianya. So sebelum kita nak masuk ke partner, tapi konten kali ni saya just panggil dua partner per konten untuk memanjangkan lagi Alkisah dalam video ni, untuk minit panjang lagi supaya kita banyak iklan, supaya kita cepat cari duit. Hafiz dan Una akan melanjutkan satu lagu sebelum masuk ke partner-partner lain. Tak nak lah. Suara tak sedap. Tak, kita nyanyi lagu tu, lagu yang apa ni? Konten balik tu. Penjaga hati. Penjaga hati. Hari tu kan letak Una macam kekok aku nak buat lagu kalau ada nama Una. Wah! Dia kena hanya dia ni hanya Una. Oh, duk gelak aku. Sedap lah. Sedap. Okey, so sekarang ni dia rajin. Sekarang ni dia tengah mengejar 17 konten. Ya, betul. Kalau boleh FFP part ni. Yes. Dengarlah Penjaga Hati daripada Hana. Terima. Tak sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkah dia seorang tiada lain, tiada bukan, hanya dia. Dia buatku nyaman dalam hangat pelukan. Tak, mas aku bagai menyanyi. Okay guys, apa masa walaupun konten ni kita berdua je, so kita pergi ke partner yang Pertama. let's go. Dan terjaga kali ni partner pertama kita mengundang Siti Ming. First time dia masuk. First time. Itu kau tak masuk kan talent sementara kan? Tak. Aku pun tak masuk juga. Tak masuk kan? Sebab kau lupa silat tadi tu. Okey, ni kita nyanyi dulu. Cinta ini membunuh aku. Jangan bagi tahu dia cakap kat mic. Orang dia tengok. Dia tanya. Okay guys, kali ni saya menggunakan gitar yang kedua saya. Mantap bro. Aku bagi tahu Iman, aku nak shoot terjaga cover. Oh, gitar dah ada. Aku beli baru. Aku bagi tahu. Oh, sebab yang hari tu rosak siapa buat? Dia mic ini. Ya, hari tu patah sini. Siapa buat? Hari tu tak pasti siapa buat. Barang jatuh ke apa semua. Kau tak dengar ke? Tak marah. Kau ni banyak tanya lah nak Tak, marah sebab lah, benda tu rosak waktu bash aku. Tak, Jadi sebab time tu rosak kan. Gitar tu aku dah pakai banyak duit dah dapat. So tak marah lah. Cinta itu Buda. Cinta ini membunuh aku. So cinta ini membunuh aku daripada Siti Ming. Kau tanya aku. Dia ni. Bukan dapat pula orang nak bagi tahu ni. Cinta ini membunuh aku daripada Siti Ming. Let's go. 1, 2, 3. Nyanyi dulu ke baru masuk? Okey. Nyanyi lah sama-sama. Betul-betul orang nak main. Ya, kau lah betul-betul. Aku tak boleh dengar suara kau. Kalau kau betul-betul kau contoh kan, tak tahu nak masuk macam mana kan, verse 2 kan. Kau masuk daripada awal. Okey. Kau boleh kalau. Macam lain je. Macam mana nyanyi dia? Sebab tu aku tak nak menyanyi dengan kau. Tak. Kau malu dengan aku, Man. Kau malu. Kau cari partner lain, Man. Bukan bro. Datuk nyanyi betul-betul, bro. Aku geli hati dengan kau. Zaki Mini. Kau membuatku berantakan. Kau membuatku tak karuan. Kau membuatku tak berdaya. Kau menolakku, acuhkan diriku. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku? Aku nak atur tempo gitar macam mana? Macam mana?
Bukan aku punya tempo kot. Bila tak ada lagi sayangmu. Cintaku. Okey, cintaku. Cintaku. Sayang, Mana? mana sayang? Mana sayang? Sayang ni kat mana? Sini. La ilaha illallah, mana sayang, mana sayang. Sungguh weh, Sini. Sini. Asmara. Ini telah menyakitkanku. Cinta menusuk jantungku Dan merusak hidupku. Yang mana satu ni? Asmara, kurang apa ku padamu sampai kau tak kenal aku. hingga ku terluka. Oh yeah. Lagi. Okey lah, disebabkan aku last minute lah. Korang tak praktis lagi lagu kan. So aku Okey, tapi last lah, aku ada satu last. last. Ni Okey. satu last, serius. Bosan dah orang tengok saya lah. Serius, Okey. kali ni mesti best punya. Okey. Nanti kalau tak best, part Kak Aisyah nyanyi tadi. Ada apakah gerangan? Mengapa kita semakin jauh hingga tanganku tak bisa lagi menyentuhmu dan membelaimu. Ternyata sahabatku menggodamu. Orang bilang pagar makan tanaman, tak setia kawan, tak malu-malunya mencuri hatimu dari diri. Oh teganya kau hatiku, teganya dia menyakiti aku, sakitnya luka di hati tak menyapa demi cinta. Bilakah kau masih mencintaiku, lupakan dia demi aku, sayang aku ini hampir gila, tak mau kehilangan. Oh, ni misteri disebabkan Rina buat konten AKC yang apa ni Big Stage tu. Dia yang penyanyi sebenar sebenarnya. Dia penyanyi sebenar. Dengan suara dia. Dia saja ni sebab aku pernah pergi karaoke dengan dia nak kantoi kan aku lupa sebenarnya. Zaman-zaman mandi dulu kan. Dia sedap ada suara. Sedap gila. Ini sedap yang tadi. Tadi dia main-main. Orang kata AKC your voice. Anda adalah Menyamar bukan penyamar. Ya. Kalau nak kita orang panggil partner siapa pula? Sekejap lagi tak pasti nak panggil partner siapa. Kita tengok partner new gen ni yang mana yang tak busy. Tapi komen Aisyah daripada 1/10 suara Aiman. Saya bagi 9/10. Saya bagi 9. Aku bagi 9. Okey Aiman, suara Aisyah berapa 1/10? Macam tak nak number je. Kena berapa? Bagilah betul-betul. Okey, tadi aku ada dengar 8/10 lah. 8/10. Sebab dia kalau tone rendah kita sama-sama ke? Tak boleh ke? Okey. Tak, aku bagi kau 9 tadi sebab part kau tadi tak sampai. Tak sampai ke atas. Faham. Mungkin kena bawa piano Aisyah ni sebab dia lambat sangat nak ikut gitar. Aku tak tahu. Tapi okey lah sebab Aisyah first time kan. Sebelum ni pun tak pernah sebab training kat luar pun tak ada dengan dia orang. So itulah jadi kita gagap-gagap sikit dalam lirik dan tempo gitar tu saya tak kena. So saya minta maaf kalau salah silap daripada saya ataupun Aiman ataupun Aisyah ataupun Una. Masa kita pergi ke partner yang seterusnya. Let's go.